Okay, Muscat is in the house. Alright, another reaction video kat rumah ni sekarang. So, tadi pagi aku ada post reaction video lah tentang apa ni Ustaz Rosdi Hassan. Okay. And then Pesulur Merah ada buat debunking or expose lah how the trick was done. Okay. So tadi aku tengah scroll lah kan, tengah apa ni type kan nama Rosdi Hassan ni semua. So terjumpa lah a video regarding Nodros. Korang ingat tak 2 tahun lepas dia dicabar, Nodros dia ada huha lah, ding-dong here there, huha here and there tentang apa ni Rosdi Hassan. So aku tak ingat lah. So ada satu cabaran tentang ini sudo bidah ni lah. So apparently Nodros ada buat this debunking lah, macam mana how it was done lah. Okay. So pihak Ustaz Rosdi ni dengan dia punya geng lah ada saut cabaran lah tentang ini sudo bidah ke apa, suruh mencabar si siapa ni, si Nodros lah. Okay, so this video aku namakan balik lah kalau korang ni masih ingat lagi. Kita dengar apa Nodros nak dikatakan. Let's go. Isu kedua yang saya nak sampaikan ni, ada orang dia mengoyak sejak 2 minggu ni, meminta saya untuk respon. Saya kata bahawa dalam 2 minggu ni saya kurang sihat ya. Hari ni pun sebenarnya belum recover fully. Whole family. Siapa tu? Ada orang Moroyan tu. Dengar. Saya tak tahu virus apa kena. Okey. Doakan kesihatan insya-Allah. So dia tak habis-habis minta respon. Tak habis-habis. Saya nak respon. Saya dari awal dah ada respon, tapi saya tunggu untuk sesi ni. Saya nak berikan respon. Nasir. Sebab saya tak pasti dia ni Nasir. Siapa ni Nasir? doktor ataupun tidak. Nasir. Doktor ke tidak? Oi, macam kenal dia. Siapa tu? Ni. Okey. Yang dipanggil sebagai Nasir Keyboard. Keyboard. Hui. Macam aku macam pernah dengar. Tapi di mana ya? Nasir yang bukan doktor tapi dipanggil Keyboard. Hui, dahsyat. Ini kata Nodros. Bukan Muscat Ini kata Nodros. Nasir kepal. Nasir kepal. Kepal pula. Dia mendakwa menghubungi Rosdi Hassan. Dahsyat. Okey. Mendakwa menghubungi Rosdi Hassan. Untuk menyahut cabaran saya. Sahut tak? Cabaran diterima tak? Kita dengar. Cabaran saya kata minta Rosdi Hassan untuk ulang buat. Antaranya yang saya minta dia ulang buat adalah suluh bidah. Suluh bidah, betul lah. Suluh bidah. So I think dia ada buat lah. Okay, dia ada buat. Tapi I think the video tak tahu mana, tak boleh cari lah. Aku nak cari, nak tengok kan video, tapi video tak ada macam mana dia buat. Si Nodros ni buat suluh bidah. Yang ada yang ada dekat YouTube yang Nodros buat tu, yang kaca pecah. Yang bila Ustaz Rosdi apa ni try piat telinga, lepas tu dia tulis sikit kaca pecah. That's exactly Nodros buat juga. Itu ada dalam YouTube. Korang boleh check lah. Just type Nodros space Ustaz Rosdi atau Nodros versus VVS Ustaz Rosdi. Confirm dah keluar. Alright. So kita sambung guys. Suluh bidah diulang buat. Saya bersedia untuk menyelam sama dengan Rosdi Hassan ke dalam sungai tersebut. Okey. Maka si Nasir ni dia call Rosdi Hassan. Nasir. Rosdi setuju. Tapi tengok dia punya twist.
Dan bagi saya ini cabut lari. Ini cabut lari sebenarnya. Cabut lari. Dia kata apa? Kita buat dekat tempat yang lebih besar. Wow. Maka dicadangkan dibuat dekat Tasik Banding. Tasik Banding. Banding kat Perak tak silap saya. Tasik Banding, dah besar tasik tu. Dan dia kata saya dengan dia kena berenang ke tengah-tengah. Oh. Kena berenang ke tengah-tengah. Asyik. Saya kata ini adalah teknik orang yang nak cabut lari. Sebab permintaan saya adalah buat di tempat yang sama. Apa susah? Kalau kamu boleh panggil Suluh Bidar tu dekat kamu punya sungai, saya tak tahu dekat mana tu, apa salah panggil dia balik? Dia dah malu-malu ke? Dia dah segan dengan nak datang? Suluh Bidar ni apa Suluh Bidar? Siapa yang lepas Musket dah upload ni, tolong komen lah Suluh Bidar ni. Mungkin hantu laut kot. Mungkin yang hantu laut yang mata merah tu kemungkinan lah. Korang boleh komen lah, bagi apa Musket info sikit. Suluh Bidar ni, adakah ada hantu bermata merah? Panggil Suluh Bidar tu dekat tempat yang sama. InsyaAllah saya akan menyelam sama dengan Rosdi Hassan. Saya tahu kenapa dia nak pindah ke Tasik Banding. Sebab Tasik besar. Nak cari dia punya apparatus tu susah. Apparatus Dia teknik-teknik yang mereka gunakan payah untuk kita cari. Saya minta buat kalau Rosdi Hassan dan Nasir Kibol berani. Nasir Kalau Kibol. Rosdi Hassan, Pahambau dan Bayam berani. Kalau kamu berani, saya tak tolak I'm giving you a better offer. Saya memberikan tawaran yang lebih baik kepada anda. Ulang buat dekat tempat yang sama, sungai yang sama, spot yang sama. Saya akan menyelam sama dengan Rosdi Hassan. Okay, mark my words. Saya akan bawa tim saya. Jangan letak syarat kau kena datang seorang. Kenapa saya kena datang seorang? Saya akan bawa tim saya. Kenapa nak bawa seorang? Saya akan bawa tim saya. Bawa tim. Kita kan ada tim. Sebab saya pun nak kena jaga keselamatan saya. Saya tak rasa selamat berada bersama dengan Nasir, dengan Rosdi. Saya tidak merasa selamat. Saya ulang lagi sekali ya. Betul. Selagi siasatan polis tidak selesai berkenaan dengan tuduhan Datuk Ghazali bahawa Rosdi Hassan membayar orang untuk pukul saya. Oh ya ke? Selagi siasatan itu tidak selesai, lagi itu saya tidak akan rasa selamat dengan berada di sekeliling Nasir dan Rosdi. Walaupun kamu kata 1000 kali, saya jamin. Kamu siapa? Allah lah. Jamin keselamatan. Apa benda ni? Kan? Kamu ni bukan orang yang dipercayai. Okay? So jangan perasan bahawa anda ini dipercayai. Okay? Tengok dengan kawan-kawan pun duk bergaduh, duk mengaki hamu satu sama lain. Apa tak lagi dengan saya? Tahu juga korang pandai Perang, kan? Dengan kawan sendiri pun kamu saling backstabbing satu sama lain. Buka rahsia satu sama lain. How can I feel safe around people like you? People like you, people like Rosdi Hassan. Saya akan bawa tim saya. Dan insyaAllah saya akan bawa tim keselamatan juga. Okay? Tak payah takut Rosdi, tak payah takut Nasir. Kita buat di tempat yang sama. Okay? So saya tidak lari ya. Saya nak jawab dah. 2 minggu lepas saya nak jawab dah. Tapi tak apalah, kita relax dulu. Saya nak rehat dekat rumah dulu. Kita kasih Nasir meroyan, kan? Hari-hari duk meroyan macam tu, kita kasih dia. Kan? Tak lari, kami tak lari. Saya bila nak mencabar, saya akan pegang cabaran saya tersebut. Dan saya ulang lagi sekali. Saya mencabar bahawa Rosdi Hassan mengulang buat dekat tempat yang sama. Okey, insya-Allah. Kenapa kami nak buat benda ni? Sebab dengan niat membongkar skamer dan agama. InsyaAllah dengan perbuatan ini dia boleh menyelamatkan ramai orang. InsyaAllah dia akan membongkar hakikat tentang siapa Rosdi Hassan sebenar, okey, kepada masyarakat. Rosdi Hassan jangan kecut untuk cabut lari ke Tasik Banding. Jangan penakut. Okey, stay where you are. Cari sungai yang sama, pot yang sama, beritahu tarikh, kita bincang, saya akan datang. Kamu panggil si Suluh Bidar tu. Okey, kamu panggil dia, saya akan selam sama dengan anda. Okey, jelas ya? Saya punya tawaran ya. Ini save cost untuk awak dan save cost untuk saya. Pergi Tasik Banding tu bodoh. Itu kerja bodoh. Dan itu kerja penakut. Okey, kalau benar berani, kalau benar bijaksana, buat dekat sungai yang sama. Save my money, save your money.
Okay, dan tidak, insyaAllah isu keselamatan kurang. Okay, isu keselamatan. Saya boleh berenang, don't worry ya. Saya boleh berenang. Saya tak payah tunjuk kepada anda berapa jauh saya boleh berenang, berapa lama saya boleh selam dalam air. Okay. Saya tak perlu tunjuk. InsyaAllah, don't worry. I can swim. Okay. So kita buat dekat tasik yang bukan tasik lah, saya tak tahu tempat yang Rosli buat tu, sungai tu. Saya lihat cetek sebenarnya. Rosli berlakon seolah macam tempat tu dalam. Kan? Kelakar tu saya tengok. Kita tengok kekek je lah. Kan? Sebab tu Rosli tak nak buat kat situ. Kami tahu kenapa dia tak nak buat kat port tu. Sebab magic trick tu akan terbongkar. Okay? Magic trick tu akan terbongkar, insya-Allah. Okay? Dan alhamdulillah saya ada tim pengkaji, bukan saya seorang saja. Sebahagiannya ada di depan ni, okey. Kawan-kawan kita yang memikirkan sama. So kesimpulannya di Saud cabaran lah, suruh pergi buat ini, suruh bida tu dekat Tasik Banding. Tapi denied by Nodros. Okey. Nodros suruh buat dekat tempat yang sama. So apparently benda tu tak terjadi pasal ada benda yang nak kata, can I say technical issue ke apa, because senang cakap there's a bad intention lah regarding ini Ustaz Rosdi dengan si Nasir Kibol ni lah kan. Tak tahu siapa Nasir Kibol ni. Mungkin Dr. Nasir kot, tapi bukan lah. Dia kan Nasir Kibol, si Ustaz Rosdi dengan si Nasir Kibol ni lah. So they have bad intention lah kan regarding this issue. So benda ni tak jadilah. So if this thing will happen back in 2022 lah kan, I think Nodros will be in big trouble lah. So benda tu tak jadi, and then cabaran tu cancel lah. I think it's cancel lah. Tapi like I say, banyak lah Ustaz Rosdi ada buat ini, this kind of content masa kan. Like I say, macam tadi pagi punya video tu yang tadi aku upload, Suluk bida pula, Pesuluk Merah. Okay, expose tentang duit, daun tukar jadi duit, and then sejadah lepas solat kan, selak ada duit. That is one of the thing lah kan. So itulah. So like I say, benda tu tak bagus lah kan. If you wanna be nak jadi perawat, jadi perawat lah kan. Nak jadi ustaz, jadi ustaz. Don't mix dengan batin dengan hak lah kan. Benda macam ni aku disagree lah. And then it's very embarrassing for this type of people to get exposed lah, benda-benda macam ni. And at the same time, for macam a viewer, for myself kan, as an audience, tengok pun macam geli hati juga. Dia ni nak buat apa ni? Dia ni nak jadi ustaz ke? Nak jadi perawat ke? Kan? Nak jadi magician? Semua dia nak. So itulah dah. That is all for today's punya content. Alright. Hope you enjoy. Jangan lupa like and subscribe to Muscat in the House channel. Alright, Muscat is out. Bye bye.